A&H Production. Assalamualaikum guys, hari ni saya Cikgu Lighting. Hari ni saya akan explain apa itu lighting. Especially lighting ada 3, iaitu key light, fill light dan backlight. Okay, hari ni kita menggunakan lighting ni lah. Mak smart kan? So nanti saya akan explain tiga tu dan dia punya position dia. Let's go. So, itu sahaja video kita untuk kali ini. Sudahkah anda belajar? Itulah 3 point of lighting. So, 3 point lighting tu ramai pakai. Yang itu ialah untuk basic fotografi sebenarnya. So, itu sahaja daripada saya. Boy!